Kerusi, Kepala Ketua Menteri, Ketua Speaker, Yang Muhammad Zulkifli Nordin, dan saya ingin secara rasminya bagi pihak Parti Keadilan Rakyat menyatakan sokongan padu dan bulat kepada calon kita, Ustaz Saleh Man. Calon PAS, calon mewakili Pakatan Rakyat, seorang tokoh yang boleh memperkuatkan kubu dan benteng di Pematang Pasir, melenyapkan pengaruh UMNO di Pematang Pasir. Saudara-saudari, saya bernada tinggi sikit tengok Zulkifli Nordin tu main. Lepas ni lepas kat dia. Lepas kat dia. Dia orang muda. Garang kita saya. Kita nak lancarkan bilik jentera gerakan Parti Keadilan Rakyat. Calon PAS. Tapi sengaja saya kata kepada kawan-kawan, kita nak letakkan jentera kita Parti Keadilan Rakyat bersama dengan PAS nak tunjuk bagaimana kita muafakat dan satu kerana kerja UMNO ni dia nak pecah belahkan kita. Dan dia tak boleh tentukan kita pecah atau tidak. Kita yang boleh terima fitnah itu atau tidak. Kalau kita menolak fitnah itu, kita anggap, dan saya istiharkan seperti mana juga menyokong, tak kalah menyokong calon-calon lain. Sudah ingat bila saya bertanding, Azizah bertanding, kawan-kawan PAS daripada Tugu ni, Aziz, Tugu, Ustaz Hadi, seluruh tentera termasuk Ustaz Saleh Man di Pulau Pinang, Allah yarham Ustaz Datuk Hamdan di Pematang Pasir bagi sokongan yang adil. Dan sekarang bagi kawan-kawan yang bukan ahli PAS, yang ahli Parti Keadilan, yang bukan ahli Parti Keadilan, yang ahli UMNO, yang masih kekal setia, tak apa, mai undi, memang dah tak ada masa depan UMNO. Tolonglah tukar sejarah politik Malaysia supaya siuman sikit. Ya, Merdeka yang masuk 52 tahun, sombong, angkuh macam tu juga, maki orang, fitnah orang berbelah tahun. Saya masuk tahun ke-11, mereka maki, tak habis lagi. Londeh-londeh dah. Ni baru nak khianat bangsa. Tak apa, ada peluang. Kita jelaskan dan kawan-kawan kita jelaskan. Dan saya percaya Yang Muhammad Zulkifli Nordin pun dia patut dia boleh jelaskan. Tapi saya nak cerita mengapa kita harus sokong calon PAS di Pulau Pinang. Kita sokong calon PAS untuk memperkuatkan kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang. PAS kan dipimpin oleh Mursyidul Am dan Presiden Tuan Guru Ning Abdul Aziz, Tuan Guru Haidar Hari Awal. Apa pemuda UMNO dan UMNO kata? Ini parti tali barut di AP. Lebih dari celaka. Ada maknanya orang UMNO ni dia hina dan aibkan orang tak ada batas. Di mana dia kata PAS ni kononnya menjadi pekakas di AP? Oh, kerana PAS tak tegas lawan Arab di Selangor. Saya nak bagi fakta. Tan Sri Khalid sampai malam ni, saya nak bagi fakta. Yang buka kedai bagi orang kedalah Arab ini UMNO. Yang buka tempat judi, gunung, Genting Highland, bukit tinggi, itu UMNO. Nak bagi syarah apa? Ada ustaz UMNO bilang, qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin. Yang bukit gunung judi yang tak nampak. Dan itu hikmah dakwah. Lautan. Jadi saudara, saya tak petikai kalau orang nak tegur. Saya setuju tegur, tak ada masalah. Dalam syarat tanya tak Saleh Man. Dalam syarat dia pun kena, saya pun kena. Syarat Pakatan Rakyat kita bincang terus terang masalah-masalah. Tapi kita tengok fakta. Apa dia di Selangor? Kelang Arak sedia ada dibuka. Mari pemimpin PAS Keadilan dengan kerjasama di AP setuju supaya dibuat peraturan. Tak wajibkan lagi sebab orang bukan Islam boleh jual Arak
Islam. Boleh. Tak ada larangan. Yang dilarang orang Islam tak boleh minum arak. Walaupun kita tahu ada orang Islam yang minum arak. Termasuk yang kempen anti arak. Tapi boleh minum arak. Yang menyapu bulu. Sudah, ini dikatakan politik hipokrisi. Kemunafikan dalam politik. Apa yang berlaku? Saya bagi tahu dalam syarat Tuan Ustaz Hadi dengan saya tak ada perbezaan pendapat. Dengan Tansi Khalid, dengan Dr. Hasan Ali. Pendapat kita apa? Kita tak mau galak orang Islam minum arak. Kita larang orang Islam minum arak. Apa pendapat kita? Kita tak boleh larang orang bukan Islam minum arak. Kalau dia boleh minum arak, maknanya dia boleh jual arak. Kan tidak macam mana kan arak bagi cuma. Tetapi apa yang berlaku? Setelah kerajaan Pakatan Rakyat ambil alih, di Shah Alam saja, jangan ambil daerah lain lagi, Shah Alam saja, daripada puluhan kedai yang boleh jual arak, 12 dah tarik tak mau jual arak. Mana lebih baik? Pakatan Rakyat ke UMNO? Pakai otak lah. Nak pakai hati memang tak ada hati pun dah buat ni. Pengguna jumlah angka yang macam mana? Oi, kita mesti tegas. Pemuda UMNO Sarawak kata ni cuma kempen lah. Nanti saya kena daripada umat lah. Depan memang kerja. Tapi kenyataannya apa? Mengapa tak diserang di Johor? Berapa banyak pusat maksiat, perjudian, arak, pelacuran di Johor begitu meluas. Ada orang UMNO bangkit? Tak ada. Tapi bila negeri yang kita, dia serang habis-habisan. Jadi saudara, macam Suruhanjaya, penjaga rasuah, kita mestilah sungguh-sungguh menentang rasuah. Saya setuju. Tetapi yang ratus-ratus juta dia tak nampak. Itu kita boleh jelaskan. Sudah, sebab itu cukuplah UMNO. Saya, tuan-tuan pun tahu, dulu sokong saya masa saya pemimpin UMNO. Sudahlah, tinggallah kawan-kawan UMNO ni. Biar tempat lain dah dulu. Tamatan Pasir, Matan Pauh, bagilah kawasan kita bersih daripada pengaruh karut-marut ni. Saya minta Allah, cukup. Apa yang nak dibawa ni di Pulau Pinang? Oh, kerana kita tak tolong Melayu. Saya sampai sanggup buat perubahan itu nanti. Saya tahu, saya dah terangkan. Sebab apa? Saya percaya Mansur sebagai Ketua Ketua Menteri lebih tegas, lebih berwibawa, lebih rajin. Betul tak setakat ini tadi? Jadi setakat itu kita juga. Dalam masa beberapa bulan, terus ada perencanaan. Mikrokredit. Mikrokredit itu maknanya apa? Pinjaman kecil untuk peniaga-peniaga pendapatan rendah. Peniaga besar bilion-bilion tak ada masalah, tak payah main jumpa kita. Kerana dapat semua, bukan takat sikit. Gunung bagi tokai judi nombor 1, gunung paling besar dia tengok ada. Tokai judi nombor 2, bukit. Bukan pula bukit tu. Bukit tinggi. Menteri kena belah. Bagi. Kemudian pulau, betul. Pangkuan Laut, Redang, Tioman. Sudah. Kita dituduh khianat. Sampailah 11 tahun daripada 98 daripada nak kempen. Tanya Anwar bagi lesen mana, gunung mana, dekat tu tokai judi mana. Tabak Maisa. Tak boleh bawa keluar. Tak boleh sampailah. Yang rosakkan badan kehakiman siapa? Yang korek ni siapa?